Setengah ulama mengatakan falyuqatilhu ni maksudnya lepas pada dia semaya tu, kalau orang tu ada lagi pergi panggil dia, royak molek ke dia. Royak molek ke dia, kita kata peringatan kepada dia. Itu makna falyuqatilhu. Tetapi kebanyakan ulama dia pakai dengan makna lawan dia, halang dia dengan keras. Itu makna falyuqatilhu. Bukan makna di sini qatala yuqatilu, maknanya perang dengan dia. Tidak makna perang lagu tu, tidak. Fa innama huwa syaitan, kerana sesungguhnya ia adalah syaitan. Ia adalah syaitan. Apa makna ni? Dia adalah syaitan, orang itu syaitan sungguh kah? Satu, ramai juga ulama mengatakan memang syaitan. Sebab apa? Dalam Quran ada sebut syaitan ni bukan daripada jin saja, syayatinal ins wal jin. Syaitan-syaitan manusia dan jin ada sebut. Manusia pun ada juga syaitan. Kita nak tahu lah ke mana syaitan manusia. Kok langgar perintah Allah, langgar perintah Nabi, itulah Nabi kata jangan litah, dia litah juga. Ni pasal syaitan lah. Ada sifat syaitan. Itu maksud syaitan di sini. Ada sifat syaitan, melanggar perintah. Bukan makna dia tu syaitan. Hak no, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hak tu lain. Tetapi sifat tu, sifat syaitan. Yang keduanya makna dianya fa innahu syaitan, fa innama huwa syaitan, kerana yang mendorong dia tu sebenarnya itu adalah syaitan, yakni yang mendorong dia tu adalah syaitan. Jadi kita kena lawan. Dia nak suruh kurang ataupun cacat sembahyang kita tu, maka dia dorong orang tu supaya litah. Jadi hak sebenarnya syaitan ada di belakang tu. Itu maksud fa innama huwa syaitan. Ada juga yang mengatakan fa innama huwa syaitan itu betul-betul seperti syaitan. Fa innama huwa syaitanun huwa mithlu syaitan, yakni buat ada syabah mithlu syaitan. Itu orang itu betul-betul seperti syaitan. Cuma dia buat seperti itu ada beberapa pendapat lah. Kemudian ulama sampai ke peringkat kalau dia sekat tu sampai jadi gana-gana lah. Jadi gana-gana lah, kena mata ke buta ke, ataupun dia kejut ke orang, dia sakit jantung ke misalnya, kita kata ala ke mana? Adakah saja dengan perbuatan dia tu atau macam mana? Mengikut Syafi'iyah, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, kalau dia rebah mati ke, dia gana-gana ke, bila kita halal tadi, tidak kena bayar ganti rugi apa saja. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau dalam mazhab Malik kena bayar dia. Kalau dengan kita letak tu maknanya patah giginya. Satu batang gigi ni kena berapa bayar? Kalau dalam cara di mahkamah misalnya, berapa satu batang gigi? Kita kena bayar. Kalau siapa mereka tu. Jadi maknanya sekat-sekat tu jangan sampai gitu. Kalau berlaku begitu patah gigi misalnya, kita kata kena bayar dia. Itu kalau mengikut dalam mazhab Malik. Dan mengikut mazhab Malik wajib dibunuh sekiranya terbunuh. Sekiranya mati, dia sekat tu sampai mati nak ikut kadang-kadang kena bunuh, sebab dia kira bunuh walaupun tengah semaya. Walaupun hadis ni suruh halal, sebab suruh halal bukan makna siapa bunuh. Bukan makna siapa bunuh. Kalau dengan sengaja lah, dengan sengaja memang dia buat gitu tu sampai mati. Tetapi kalau mengikut dalam mazhab Hanafi, kalau mati pun tidak kena hukum balah ke mana-mana pun, walaupun dia dengan sengaja, hanya kena bayar dia sahaja. Hanya kena bayar dia ataupun ganti rugi sahaja. Jadi ulama-ulama dalam bab ni ijma' mengatakan dia tidak boleh halal, tak ni halal dengan senjata.
tak boleh. Mana nak sekat tu, sekat dengan tangan ya. Tak boleh kata kalau dia ni ada pedai sini dah, ataupun pisau sini nak tubik jak selalu terikat, tak boleh. Sebab ijma' ulama kata tak boleh buat lagu tu. Sebab apa? Sebab ini bukan perang ni, bukan perang. Tak boleh kita nak guna senjata tu. Dengan sebab itulah Ibnul Arabi mengatakan muqatalah di sini maksudnya al-munaza'ah bil aidi, iaitu lawan halal dengan tangan. Gitu saja. Tapi ada pula hak lucunya, orang tak erti, tak mengaji kata dia nak halal dengan tangan, dia kamak kawan nak salah dengan dia. Dia salah. Kawan ni jadi lucu nak suka pula. Macam-macam dengan ramai-ramai ni dia ada. Orang sekat dia ingat hala tangan nak salah. Dia pun salah. Lalu patutlah juga. Lalu pergi semacam kawan ni jadi lucu pula, nak suka dalam semayang. Apa? Tidak ngaji. Tak ngaji. Boleh jadi kita dalam keadaan tak khabar, kita nak litah tu. Jadi bila orang sekat, ingatlah kita khabarlah, pusinglah ke lain lah kalau kita orang ngaji. Boleh jadi walaupun kita tahu dah pun kita tak sedar. Jadi bila orang sekat tu tak berhenti, pergi ikut lain lah gitu. Ibnul Arabi kata satu golongan orang jahil, dia kata kawasan orang sembahyang ni sepanjang lembing, mana tak boleh pitah sepanjang lembing, jauh pun tak boleh pitah sepanjang lembing. Setengah-setengah tu pula kata satu anak panah, bila anak panah kita lepas anak panah sejauh tu lah, jadi tak boleh litah lah kau jelas tu, kena pergi kona tu jauh tu. Ibnul Arabi kata jahil, dia pegang, dia ambil mana, dia faham mana daripada lafaz muqatalah tu lah, mana tak boleh pegang, padahal tidak menunjukkan begitu. Dia kata ni maksudnya halal dengan tangan saja. Dah maksud sebenarnya lebih tepatnya pada 3 hasta. Itu kalau ada sutra. Kalau tak ada sutra, kadat tu tak boleh, kena jaga kadat. Tak apalah kita nak litah. Kalau ada sutra, kita boleh litah. Begitu. Moleknya lagu tu, kalau tidak jadi menyusah. Sebab nak pergi dekat je, tak boleh ikut lain, kena pergi jauh. Jauh mana kalau anak mana? Walaupun ada juga ulama yang berpendapat begitu. Dia suruh lawan. Sebab apa? Jadi ulama mengatakan tak boleh lawan dengan senjata, sebab ini bercanggah dengan maksud semayang ataupun cara semayang tu. Orang panggil tidak semayang lah pula, ilah dalam khusyuk gapo tu. Hak maksud suruh halal tadi supaya tidak putus semayang dengan cara berlawan, bergocok, gomo gitu ni, jadi putus dalam semayang. Lebih besar lagi daripada hak tu. Sebab itu dia kata, Qadhi Iyad kata, dan begitu juga Ibnu Battal kata, ijma' bahawa tidak harus dia berjalan daripada tempat dia tu untuk menolak orang. Boleh duduk cacat situ lah, sekadar sekat gitu. Lepas tu kalau orang mari derah sikit, biar kerah tangan gitu. Kalau siapa nak jalan hambak orang tu, tak boleh. Semua kata tak boleh. Begitu juga perbuatan yang banyak dalam menolak orang tu tak boleh. Ini lebih berat lagi daripada orang litah depan tu. Ini kata ulama. Hafiz Ibn Hajar kata, jumhur ulama mengatakan kalau orang tu lalu dan dia tidak tolak, walam yadfa'hu, fala yanbaghi lahu an yaruddahu. Kalau orang tu lepas dah, misalnya kita dah sembahyang, dia lepas dah, ni litah kita lepas dah alik ni, lepas dah alik ni, daripada alik ni lepas dah alik ni, jangan diheret dia mari. Sebab apa dah? Litah, 2 kali litah. Kalau lepas dah, hak ni sebelum lepas, itu maksud dia, sebelum lepas tu sekat. Tapi kalau dia sudah lepas dah, kita jangan bergerak dia mari kok ni pula, biar ikut ni. Tak ada makna dah tu, tak ada makna. Tak ada makna dah. Sebab apa? Sebab ini bermakna i'adah lil murud. Mana buat mari buat lalu semula aku tu, tak ada makna. Mengikut mazhab Hanafinya, seperti dalam kitab Bada'i'us Sana'i', dia kata pokok dia pegang dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
inna fis salati la syughlan